Assalamualaikum guys. So, nak sembah siapa? Part 2. So, cerita dia tuan-tuan dan puan. Kalau kita lihat tadi kan manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Andainya dia beriman dan beramal soleh. Allah letak dia di tempat yang paling tinggi sekali. Kan? So, cerita dia tuan-tuan dan puan. Makhluk-makhluk yang lain tu semua dekat bawah-bawah. Makhluk binatang kat bawah. Makhluk manusia kat bawah. Kan, kalau dia tak beriman, makhluk jin kat bawah, makhluk matahari semua kat bawah. So persoalan dia tuan-tuan puan, kalau kita faham kat situ kan, kenapa kita nak sembah semua makhluk-makhluk yang sama level dengan kita, atau kita nak sembah makhluk-makhluk yang bawah dari kita. Kan, lembu contohnya kan, dia hanyalah makhluk yang dikurniakan Allah dengan nafsu dan naluri. Kenapa kita nak sembah lembu pula? Betul tak? Kan? Kemudian ada pula yang sembah manusia lah. Contohnya orang Kristian dia sembah Jesus lah. Kan macam kita tak percaya pada Jesus tu Nabi Isa. Sebab Nabi Isa dah diangkat ke langit. Dan kita juga tak sembah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tahu Nabi Muhammad SAW tu manusia seperti kita juga, yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Meskipun dia punya sifat al-maksum kan. Tak ada buat apa-apa kesalahan. Tu cerita dia. So ada pula manusia yang dari dulu kan menyembah berhala, batu, kayu, menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kan? So akhir zaman ni ramailah yang jadi idol-idol. Ada juga manusia-manusia yang begitu memuji para penyanyi, para artis kan, dalam dan luar negara, K-pop dan sebagainya. Itu cerita dia tuan-tuan puan. So sebenarnya tak perlulah kita memuja dan memuji selain Allah. Tak perlulah kita menyembah selain Allah. Tak perlu yang lain-lain tu. Sebab dan isu ketauhidan tuan-tuan dan puan, yang tauhid ni maknanya satu je, sembahan kita hanya pada Allah. Dan satu-satunya, tiada dua, tiada tiga. Kalau kita sembah yang selain pada Allah, kita akan jatuh syirik lah. Kan, kita menduakan Allah. Dan dosa syirik ni Allah tak ampunkan. Silap kita akan jadi orang-orang yang kafirun lah. Kita akan masuk neraka dan tak boleh keluar daripada neraka tersebut. Itu cerita dia. So tuan-tuan, hari ini sekiranya anda faham apa yang saya cuba sampaikan ni kan, kita letakkan Allah nombor satu. Semua benda yang kita buat hanya kerana Allah. Kan, kita menyembah hanya Allah. Kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan, itu cerita dia. Boleh tuan-tuan? And tak perlulah sembah makhluk-makhluk yang lain yang sama level atau lebih rendah dari kita. Itu saja. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.